Ini adalah car park yang kita tidur malam tadi. Bila dah siang baru perasan ada shopping complex kat sebelah tu, tapi sekarang tak buka lagi. So sekarang kita nak pergi ke McDonald dekat seberang jalan sana untuk menunaikan hajat. Okay, bye. Kami baru sampai ke ferry terminal di Ancona. Kita orang punya ferry pukul 4 petang nanti bergerak ke tak tidak salah Inguamanto something like that di Greece. So sekarang ada reception oleh Pro Pedestrian Group di jetty ini di Ancona. Mi sa che pure da cambiare, cioè la pipì da cambiare. Ini suasana sekitar reception dekat jetty. Italy hantar beberapa van. Antara van dia yang tu tengah disiapkan. Ada few Italian Muslim kat sini. Ni perjalanan nak memasuki kargo dalam feri. Semuanya nak masuk dalam feri satu persatu. Tu tengah queue lagi, semua ramai orang. Nak tengok view bangunan dekat Ancona. Okay, itu semua view bangunan dekat Ancona. Ada few reporter tengah juga buat coverage. Diorang buat evok biasalah, setiap kali nak masuk ferry, setiap kali ada orang tengok je, diorang akan hidupkan horn. Oh, ada iklan kopi radik. Mais cawan. Mais cawan? Okay, ini tengah bagi-bagikan bilik dalam cruise ke Greece. Ini pemandangan atas ferry ke Greece.